Abang! Lain kali kalau nak ajak Malik pergi klinik, bagilah tahu awal-awal. Malik sibuk hari ni. Tak ada cuti. Abang ambil duit ni, pergi naik teksi. Nanti apa-apa call Malik. Assalamualaikum Pakcik. Pakcik nak pergi mana ni? Waalaikumsalam. Hantarkan pakcik ke hospital Kuala Lumpur ya. Pakcik ada appointment dengan doktor hari ni. Pelan-pelan Pakcik. Pegang lengan saya. Terima kasih. Pakcik, jom ikut saya pergi ke bilik doktor. Pakcik kena banyakkan rehat ni. Darah tinggi pakcik naik lagi. Kalau boleh pakcik, jangan duduk seorang diri di rumah ya. Kalau mak kau masih hidup, mesti kau tak layan abah macam ni. Laju sikit. Layang-layang tu nak jatuh. Suamiku setiap hari keluar mencari rezeki. Walau penat, dia tak pernah mengeluh. Semuanya demi keluarga kecil kami. Ada hari kami terpaksa berjimat. Ada hari kami terpaksa menahan. Tapi dia tak pernah berhenti berusaha untuk keluarga kami. Bos, boleh tak saya minta advance sikit? Nak raya dah ni, nak pakai duit sikit. Tolonglah bos. Tidurlah sikit lagi. Time duit tak ada. Nak buat hal. Abang dah balik. Bawa kuih kegemaran adik. Yeay! Balik minta ampun. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.